Penatnya. Ramai betul orang. Mak dah balik. Ku semangat. Cuba cakap pelan-pelan. Boleh? Boleh, Opa? Huh? Tu. Opa, mana aiskrim? Ha? Aiskrim kita orang. Mana? Cuba cakap kuat sikit. Opa tak dengar. Apalah Opa ni? Tadi suruh cakap pelan-pelan. Betul. Ya, tapi bukanlah sampai berbisik. Opa tak dengar. Opa, mana aiskrim perisa mangga? Dengan aiskrim perisa pisang yang Opa janji nak beli. Panas ni. Lah, Opa dah makan habis. Alah, sampai hati Opa. Sekarang kita orang nak makan apa? Aiskrim dah tak ada. Ha? Yelah. Nah, pergi beli aiskrim. Korang nak apa tadi? Mangga? Pisang? Nah, Itu buah. Kita orang nak aiskrim. oh, nak aiskrim? Boleh. Nah, bawa semua ke dapur. Cepat! Tunggu apa lagi? Selamat. Wah, banyak ni buah. Manggis! Ipin suka manggis. Ciku, Ipin suka ciku. Langsai! Ipin suka langsai. Mata kucing. Suka juga. Semua kau suka. Apa yang kau tak suka? Kayu dengan batu. Buah apa ni? Buah naga. Naga? Tapi tak pernah tengok pun. Memanglah. Opah tak pernah beli. Akak kau yang nak. Sedap ke? Nak rasa? Sabarlah. Itu je. Rambut tu. Rambutan tak ada. Akak ni. Nak rambutan minta ke atuk. Pokok rambutan dia berbuah lebat. Strawberry? Anggur?
Tak ada. Opah beli buah-buahan tempatan je. Buah yang ditanam dan dikeluarkan di negara kita. Banyak buah-buahan. Amboi, semua nak. Minum jus buah naga ni. Sedapnya. Sebab tu Opah suka beli buah-buahan tempatan. Sedap dan berkhasiat. Akak nak buat apa pula ni? Tengok je lah. Aiskrim dah siap. Jangan lupa bagi buah-buahan tu pada Tok Dalang. Baik, Pak. Sedapnya. Pandai akak buat. Betul. Nak suruh buat lagi lah. Nanti dia akan cakap, banyak cantik, buat sendiri. Ipin! Aiskrim! Sedapnya! Habis. Mana kau beli? Ini tak dijual. Kak Ros buat. Khas untuk kita orang je. Sedap. Hai. Suara Mail. Comel, aku tahu. Nak beli aiskrim buah-buahan tempatan? RM2. Pilih. Ada je jual. Nak beli ke? Tak ada duit. Kau ada, Ihsan? Aku pun lupa nak bawa. Macam mana ni beli? Nail, hutanglah. Rugilah aku. Sedap tapi. Punya ada dua. Habis duit aku. Terima kasih, Tok. Sama-sama. Sedap aiskrim nenas ni. Aiskrim batik pun sedap. Semua pun sedap. Mestilah. Buah yang aku guna segar-segar. Patutlah sedap. Bagus budak-budak macam korang ni. Sukakan buah-buahan tempatan. Banyak khasiat. Buah nanas. Bagus untuk membina tulang sihat. Betik. Baik untuk pencernaan makanan. Baik untuk jantung. Baik untuk... Atuk ni macam doktor lah. Atuk tahulah sikit-sikit. Apalah yang korang bawa ni? Buah-buahan. Kiku, langsat, manggis. Rambutan ada? Rambutan. Tu. Ambil je. Yalah tu. Siapa yang nak ambil kan? Atuk. Ha? Atuk juga. Penatnya. Sedaplah rambutan atuk ni. Atuk, makanlah. Manis ni. Oh, makanlah. Atuk dah puas. Makan banyak-banyak. Rambutan boleh elakkan dari jangkitan penyakit dan selsema. Ada banyak air dalam buah ni. Kau tengok Fizi tu. Makan sampai meleleh. Habis comot.
Makan buah. Saya suka. Makan lu. Banyak ni. 2, 3 makan durian. Tak ada durian? Durian. Nanti. Wah, buah-buah. Tengok ni. Wah, durian. Durian siapa ni tu? Durian dari dusun Atuk lah. Besarnya. 2, 3. 2 saja? Mana cukup untuk saya? Hayya, cukuplah Jajik. Makan banyak durian, nanti pening kepala. Betul. Badan pun jadi panas. Manggis tu kan ada. Kau makan manggis tu, sejuklah badan kau. Sebab tu, bila ada durian, mesti ada manggis. Saya mau makan durian. Bolehlah makan durian banyak-banyak. Janganlah macam tu. Makan biar beringat. Barulah kita dapat menikmati kebaikan buah-buahan tempatan. Apa kebaikan durian? Sedap dimakan. Betul. Durian baik untuk jantung dan penawar untuk sembelit. Manggis ni pula bukan isi je yang sedap dan berkhasiat. Kulitnya pun boleh buat ubat. Siapa nak makan kulit manggis? Sedap ke? Bukan untuk dimakan. Tapi kulit manggis ni boleh diproses untuk dijadikan produk kesihatan. Dapatkan segera di pasaraya terdekat anda. Atuk, cepatlah buka durian ni. Nak makan. Betul. Sudahlah, tutup. Atuk lupa pula. Ambilkan manggis tu. Habis kau orang makan. Untuk Atuk. Aku pula. Habis kita orang makan. Licin. Tak malu bagi orang lepas tu kau yang habiskan. Tak apa. Esok pergi hantar lagi buah-buahan pada Atuk, ya? Baik, Opa. Seronoknya musim buah. Macam-macam buah boleh makan. Kalau nak makan buah, tak payah tunggu musim. Bila-bila masa pun boleh. Makan buah dalam tin. Sentiasa ada jual. Buka je. Wah, nenas. Siapa nak? Nak. Opa? Nampak sedap kan, Ipin? Makanlah. Makan banyak-banyak. Puasnya. Satu hari, asyik makan buah, minum jus buah, makan aiskrim buah. Dan sekarang, makan buah dalam tin pula. Baguslah. Jangan asyik makan ayam je. Makan buah-buahan patut menjadi amalan pemakanan kita. Opa. Kita patut makan buah-buahan 5 kali dalam sehari. Sarapan kita minum jus buah. Waktu rehat, makan buah-buahan segar. Makan tengah hari pun sama. Petang makan aiskrim buah. Dan malam makan buah segar lagi. Macam itulah baru diet seimbang. Iya ke? Takkan makan buah je. Nasi makan juga. Buah-buahan jadikan makanan sampingan. Buah-buahan apa pun boleh. Boleh. Lebih-lebih lagi buah-buahan tempatan. Elok untuk kesihatan. Jadi, akak kenalah buatkan kita orang jus dan aiskrim buah hari-hari. Kan, Ipin, kan? Betul. Banyak cantik. Yalah, Ros. Bagi adik-adik kau makan pisang. Supaya mereka bertenaga. Dan makan tembikai boleh meningkatkan sistem imunisasi. Apa maknanya?
Maknanya, Apa, Upah? korang tak akan mudah jatuh sakit. Dengar tu, Kak. Boleh kan? Yelah. Siapa nak beli buah manggis, rambutan? Mari, mari. RM2, RM2. Maknanya kau bawa. Mahalnya 2 biji singgit. Pilih. Ya lo, mana boleh itu macam? Main tipu saja. Dua ikat RM1 lah. Berbaloi. Durian tak ada. Makan rambutan kat rumah tu. Tak payah bayar pun. Suka hati kau lah, Fizi. Boleh rasa? Sebiji je. Mail, bawa rambutan banyak kereta. Apa nak jadi? Tiga, dia masuk dalam seluar saya. Cikgu suka tengok Mail pandai berniaga. Tapi kalau nak berniaga buah-buahan tempatan, bukan di sini. Buka gerai. Jual durian, Mail. Ambil. Sekarang ada kempen lebihkan makan buah-buahan tempatan. Buah-buahan tempatan pun sedap. Agensi inilah yang mempromosikan buah-buahan tempatan untuk menyokong gaya hidup sihat. Oh. Wah, banyaknya buah. Mesti ajak Daddy beli ni. Aku nak beli anggur dan strawberry. Itu bukan buah-buahan tempatan. Tak ada. Tak payah pergilah. Apalah, Ihsan. Tahu makan saja. Ehsan, tak ada anggur, ada mata kucing, langsat, duku. Ya, tak ada strawberry, ada... Buah naga. Sama je merah. Tapi lagi sedap. Betul! Jadi, murid-murid semua mesti lebihkan makan buah-buahan tempatan. Marvelous, cikgu. Marvelous. Wah, saya suka. Saya suka makan jambu batu. 2, 3 jambu batu. Nanti muka banyak jerawat batu. Mana ada? Mama saya kata jambu batu elok untuk kulit. Sebab itu saya pilih yang cantik, kulit licin dan bersinar. Betul-betul. Opa pun kata buah-buahan tempatan banyak khasiat. Banyak kebaikan. Sebab tu kita orang suka makan. Semua pun patut suka makan buah-buahan tempatan. Saya suka durian. Dengar tu semua, buah-buahan tempatan merupakan kekayaan negara yang paling bernilai. Buah je, cikgu. Ia bukan sekadar buah, tetapi senario pemakanannya merupakan budaya masyarakat kita yang perlu dikekalkan. Betul. Soalan endor. Rambutan aku. Upin, kau nak pergi mana tu? Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah kepada kita semua. Teman-teman luar biasa. Hai, saya Upin. Nak ingat di saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami sama. Jaga dan hargai mata. Bahagian 1. Garangnya singa ni. Macam akak. Apa? Tak ada. Akak comel. Macam singa ni. Sama.
Yelah tu. Macam-macam. Cuba duduk elok-elok belum baca. Apa salahnya? Kan selesa baca macam ni? Tak boleh. Korang halang cahaya. Kalau cahaya tak cukup waktu membaca, mata akan cepat penat. Nanti mata rabun. Yelah. Pegang komik macam ni. Jauh sikit dari muka. Baru betul. Alamak, cerita kancil yang bijak. Alah. Alah, dah habis. Dah lah. Jangan tengok dekat-dekat. Duduk sana. Hari Penglihatan Sedunia. Tata cara penjagaan kesihatan mata. Oh, itu yang Akak ajar tadi. Ada lagi. Nak jaga supaya mata kita sihat, kita kena makan makanan seimbang. Seperti sayur, buah-buahan dan lain-lain. Oh, betul. Macam Upin dan Ipin. Sebab tu mata terang. Tapi, kalau mata dah tak sihat, kena pergi periksa mata. Siapa yang periksa? Doktor mata. Atau optometri. Pertandingan teka silang kata. Hadiah istimewa menanti. Wah, ada hadiah. Nak buat juga? Tak payah. Korang bukan tahu pasal mata. Akak jangan pandang kita orang tak ada mata. Kita orang tahu macam-macam pasal mata. Mata malas tu apa? Mata yang malas nak tengok akak. Tak apa, Ipin. Kita buat sendiri. Nanti menang, tak nak kongsi hadiah dengan akak. Betul. Ada akak kisah? Adalah. Jom. Bila lihat objek jauh, nampak kabur. Cukup. Betul lah. Lagi. Bila lihat objek dekat, nampak kabur. Tak nampak. Lebih satu. Senang je. Betul. Yang ni pula. Apa yang jawapan dia? Aku tahu. Apa yang seronok sangat ni? Buat silang kata.
Seronok dapat jawab soalan. Jeng, jeng, jeng. Tengoklah Upah. Ha? Mana boleh buat macam ni? Semua salah. Salah? Habis tu, macam mana yang betul? Macam ni. Ha. Wah. Itulah, akak dah kata. Kalau tak pandai, jangan buat. Baik korang pergi main je. Main? Baik, Akak. Kami ikut perintah. Iping, mari. Siaplah korang. Mula! Sini, Meme! Sini! Hah? Hah? Jaga-jaga Izan! Main Budiman! Upin! Mula mari! Ya! Hei! Ya! Jom, jom. Oh, ayo, Ihsan! Isan, kau tak apa-apa? Tak. Kau cari apa tu? Mana cermin mata aku? Tak ada pun. Nah, Terima kasih. dah patah. Habislah kamu, Ihsan. Ini berapa? 2. Ayah, boleh nampak tak? Nampaklah. Aku rabun jauh. Jadi? Jadi, benda dekat aku nampak. Benda jauh, kabur. Kasihan kamu, Ihsan. Ihsan, ini berapa? Berapa, Ihsan? Berapa? 3. 2, 3, kura-kura. Ihsan tak tahu kira. Habislah kau tak nampak papa hitam. Esok ada ujian. Aku tiru, Fizi. Ujian mana boleh tiru? Mana boleh kau lah. Aku nak balik lah. Minta Daddy buat cermin mata baru. Aku okey. Huh? Korang nak sambung main? No! Ingat tak nak buat dah? Siapa kata? Akak dah siap. Kita orang pun dah nak siap. Tinggal satu je lagi. Betul tu. Salah satu cara mengenal gejala rabun, keadaan apabila kepala disengitkan ke tepi. Apa yang ubah? Mula dengan huruf T. Patutlah boleh siap. Minta tolong apa? Kepala sengit. Huruf T. Teling.
hadiah dengan Opah. Akak tak payah. Bagus buat silang kata ni. Macam-macam korang belajar pasal mata. Betul. Kita orang tahu pasal rabun jauh, rabun dekat. Cara mengenal gejala rabun tahu? Kalau orang tu merungut, singitkan kepala. Telinglah tu. Lagi? Yang lain. Hei, tak ingatlah tu. Banyak sangat, lupa. Tidak. Ya. Hai. Kenapa korang gelap? Kelakarnya cermin mata kau. Mana dapat? Ini cermin mata aku yang pertama. Dah lama ni. Dia kecil-kecil dah rabun. Tapi aku tak tahu. Daddy aku yang tahu. Macam mana? Aku tahu. Jadi kau mesti nampak kau selalu gosok-gosok mata. Betul kan? Rasakan. Betul. Lepas tu Daddy bawa aku pergi periksa mata. Terus kena pakai cermin mata. Mana korang tahu? Aku tak pernah cerita pun. Kita orang kan Upin dan Ipin. Hebat. Kau pun sama kan, Mimi? Tak sama. Saya suka baca buku. Tapi, bila petang atau malam, mata saya jadi penat. Kepala saya sakit. Maka periksa pun rendah. Lama-lama mata saya jadi suling. Mama saya kata, ini mesti ada masalah mata. Lepas periksa mata, saya kena pakai cermin mata. Dan jadilah Mimi yang comel. Kalau tak pakai cermin mata, Kalau tak pakai, mata saya akan jadi lepet teruk. Nanti semua tak nampak, Ma. Tapi, mata aku pun selalu rendah. Aku pun ada masalah mata ke? Tak, itu kena belajar lebih lagi. Cikgu. Cakap pasal mata, semalam Hari Penglihatan Sedunia. Amat penting untuk kita menjaga mata. Apa yang murid-murid cakap tadi adalah tanda-tanda awal rabun mata. Ibu bapa kena tahu tu. Betul. Kalau nak mata sihat dan terang, ibu bapa perlu Ambil langkah-langkah ini. Pertama, setiap kanak-kanak perlu periksa mata seawal usia 4 tahun. Itu orang tak ada pun. Kedua, setiap kanak-kanak perlu periksa mata sekurang-kurangnya sekali sebelum masuk alam persekolahan. Pun tak buat. Ketiga, setiap pelajar sekolah perlu periksa mata setiap tahun. Aduh, kalau mata kita orang rosak, Opah yang bersalah. Yelah. Nanti Opah bawa periksa mata. Sayang Opah. Ros pun nak ikut. Nak beli cermin mata. Akak rabun ke? Tak.
Takkan nak pakai cermin mata. Baru ada gaya. Bergaya. Opa. Ili. Suka hatilah. Kak, bergaya tak? Orang dapat bungkusan. Iya, siapalah yang hantar? Buka cepat. Tahniah. Anda adalah pemenang sagu hati permainan silang kata sempena Hari Penglihatan Sedunia. Buku cerita? Nak? Memang bagus korang dapat hadiah ni. Jaga dan hargai mata. Rajin-rajinlah baca. Buku Jambatan Ilmu. Betul tu. Nanti pandailah kita orang jaga mata. Mata sihat, penglihatan pun terang. Pandai cucu opah. Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah kepada kita semua, teman-teman luar biasa. Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Ipin. Betul. Ini kisah kami berdua. Ish, kau dah lupa ke? Ini kisah kami semua. Hai. Kami satu Malaysia. Bahagian 1. Sembunyi. Jaga. Sini. Okey. 1, 2, 3. Serang! Kau kat sini. Cepat. Jangan bagi dia keluar. Serang. Ehsan, cepatlah. Kau serang. Aku jaga sini. Roger. Macam mana ni, Pin? Serang lagi. Mak Ina kena. Mati. Apa ni, San? Ish, tepilah sikit. Hai, Aku juga. Nina. Lalu, doktor datang. Nina. Mak Ip, tarik nafas. Ipin, jaga. Aku kena tembak lah, Meme. Bukan demam. Diam. Devi, kasih balut. Devi, sejak bila kau baik dengan Meme? Hayya, lalu tak tahu ah. Dia selalu main masak-masak dengan saya, Ma. Adik. Dia kena. Mana ada? Ambil. Sedapnya.
seorang je lagi. Tembak dia. Berhenti. Saya mau main juga. Jadi, Tengok ni. Wani. Ini lagi canggih dah yang kau punya yang tak malu. pistol kau tak boleh tembak. Boleh? Ada berani? Tak ada peluru. Tak boleh. Ya ke? Alah. Kacau je. Upin, Ipin. Dah, berhenti main. Main makan. Ajak kawan-kawan sekali. Jomlah. Opa dah panggil tu. Betul. Jemput. Laparnya. Entah siapa ni nak makan apa ni? Wow, sekejapnya. Hei, basuh tangan dulu. Sedap ni. Besar. Makanlah. Mael, basuh tangan betul-betul. Ambilkan aku satu. Baiklah, Opa. Apalah kau ni? Hey. Marilah kita main. Saya sudah ada. Tengok. Kecil senapan kau. Mana kau dapat? Ini adik saya punya. Dia sedang menangis di rumah. Mari main. Ayah, sudah habis main, Ma. Sekarang makan. Ya ke? Tak apalah. Saya makan juga. Tepi. Makanlah, Jajit. Mimi, Uh. cuba kau cicah dengan gula. Hmm. Aku memang suka makan ubi rebus ni. Sedapnya apa? Apa ni? Ni lah ubi rebus. Sedap. Takkan kau tak pernah makan? Mak aku pun ada jual ni. Tapi bukan rebus. Ubi goreng. 2 ketul RM1. Uish, mahalnya. Memanglah. Seketul besar ni. Oh, ya betul. Kau nak cuba? Nanti aku bawa. Bagi aku sikit. Tak sedap pun. Ambillah ke dapur. Tak sedap? Inilah yang opah makan masa zaman Jepun dulu. Mimi, Makan sajalah. Sedap tak sedap? Telan aja. Telan. Ya. Burger lagi sedap. Opa, kenapa masa dulu makan ubi kayu rebus je? Nasi tak ada ke? Tak ada. Jangan malu-malu. Makan je. Ayam goreng pun tak ada. Masa tu beras tak ada. Orang tak ke sawah sebab takutkan Jepun. Jadi, orang makan ubi kayu. Pokok ubi kayu ni senang hidup. Tak payah nak jaga-jaga. Susah kalau negara berperang. Sekarang tak perang lagi ke, Opa? Sekarang dah aman. Negara kita kan dah merdeka. Kalau perang, boleh makan ini selalu. Sedap juga. Ish, aku tak nak perang. Perang tak ada ayam goreng. Peranglah bagus. Boleh main tembak-tembak selalu. Peng. Ish, apa perang-perang ni? Kita patut bersyukur. Negara kita aman damai. Rakyat hidup senang. Semua cukup. Siapa tahu bila negara kita merdeka? 31 hari bulan Ogos 1957. Oi, pandainya kau. Mimi pun tak tahu. Saya tahulah. Hei, kan hari tu cikgu ada cakap. Kamu semua tak ada dengar. Tidak saja. Dah. Bawa ni pergi bagi Tok Dalang. Apalah yang dia buat tu? Opah tengok pun opah penat. Okey, jom. Ya. Opa bagi. Sedap Opa buatnya tu. Terima kasihlah. Sama-sama, Tok. Sedap. Sadap ni. Banyak ni, Cat. Atuk tengah buat apa ni? Atuk tengah cat rumah. Ui, cantiknya. Rumah bendera Malaysia. Bukan, rumah Jalan Gemilang. Samalah tu. Hmm. Tak gemilang pun. Apa ni? Ini rumah
banyak cantik. Ini rumah. Sabarlah. Atuk baru aja mula. Kenapa Atuk nak cat macam ni? Tak lama lagi kan Hari Kebangsaan. Kita kenalah tunjukkan semangat patriotik. Tapi Tok, kan senang kalau gantung je bendera. Beli dia saya je. Tiap-tiap tahun Atuk gantung. Tiap-tiap tahun juga hilang. 2-3 jalur gemilang. Kesian Atuk. Malang. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Sebab itulah Atuk nak cat tahun ni. Mesti takkan hilang dah. Kalau boleh, Atuk nak satu kampung nampak bendera tu. Biar semua orang bangga jadi rakyat Malaysia. Wah, pandai Atuk. Atuk memang pandai. Dah lama Atuk fikirkan semua ni. Dah setahun dah. Korang baru tahu. Jom. Tolong angkat Iping. Aku nak orang mana ni? Tak apa Atuk. Tak apa. Atuk duduk rehat. Nak jom. Apa ni? Ini warna biru. Situ warna kuning. Cepat. Tidurlah Atuk. Tidurlah. Jajit, kau tengok-tengokkanlah budak-budak ni. Atuk dah tak sanggup dah nak tengok. Tak apa Tok. Atuk percayakan saya. Saya takkan hampakan Atuk. Hei, kamu semua jangan main-main. Buat betul-betul. Hele, kecoh lah kau Jajit. Tak nak. Hei, apa kamu semua buat ni? Saya pun mau tidur lah. Dah siap. Atuk, tengok. Wah, cantik. Pandai korang semua. Bangga tu. Kecil-kecil lagi dah pandai kerjasama. Susah-susah je. Tak susahlah, Tok. Senang je. Bila buat ramai-ramai, kejap je siap. Betul-betul. Seronok pula tu. Yalah, ini namanya tolong-menolong. Yang tu tolong apa? Jajit, bangunlah. Sedapnya kau tidur. Orang dah siap dah. Marvelous. Tapi kalau ada 2 bendera, lagi bagus. Marvelous. Tengok dia. Memang ada 2 pun. Kau je yang tak nampak. Mana? Marvelous! Saya anak Malaysia! Selamat Hari Kebangsaan! Hidup satu Malaysia! Hai, saya Uping. Yang ini adik saya Iping. Betul. Ini kisah kami semua. Hai. Usahawan muda. Bahagian 1.
Nak pergi makan ABCD special Uncle Mutu. ABC durian? Sedapnya. Nak juga? Jom. Tapi kita tak ada duit. Tak apa, aku belanja. Mak aku bagi duit. Banyak. Jomlah. Mari belanja. Uncle, ABCD 3 special. Piping, jom. Sana nak. Rampai harum baunya. 1, 2, 3. Abang Saleh. Aku semangat. Nasib baik tak pingsan. Terperanjat tau. Janganlah marah Abang Saleh. Buat junjung-junjung lagi ke bang? Yelah, banyak tempahan ni tau. Tak terbuat jadi Jemari Saleh. Tempahan dalam komputer. Guna internet. Untung. Macam mana? Mana-mana? Tengok. Budak-budak ni. Semua barang kahwin je. Tak ada barang untuk budak-budak ke? Betul. Hey, budak-budak mana ada duit nak beli. Lagipun jadi Cik Mari Saleh buat barang-barang kahwin je. Saleh mau kahwin? Sibuk je. Mak sini. Terima kasih, Uncle. Bang, saya nak jual dekat internet juga boleh? Kita orang pernah. Korang ada barang ke nak jual? Barang apa? Kalau ada, datang jumpa abang. Abang dah lambat ni. Bye. Uping. Tu. Assalamualaikum, Atuk. Waalaikumsalam. Banyaknya barang. Wah, Atuk boleh layang-layang? Atuk tak ada kerja. Dah nampak buluh ni banyak. Atuk buatlah. Cantik kan? Memanglah. Kan Atuk yang buat. Atuk, kalau jual ni, mesti laku. Betul. Nak jual? Jual kat kampung ni mana nak laku? Semua orang boleh buat sendiri. Jual ke internet lah tu. Abang Saleh buat macam tu. Ya? Laku ke? Atuk buatlah banyak-banyak. Kita orang jualkan. Habis Atuk dapat apa? Dapat pahala. Pandailah korang. Nah, tolong buat. Cepat siap. Yelah, Atuk. Ini, kau pula. Jalanlah. Ni dengan ni. Jalanlah. Yeay, kena! Hebatlah kau, Meme. Dua, tiga mainan senang. Kali ni Jarjit pasti menang. Lalu. Saya dulu. Boleh kan? Alah. Mai. Kau tak kena.
barang nak jual? Apa? Adalah. Kau ada? Adalah. Mail, bagilah penutup tu. Kita orang nak main. Main, cepatlah. Yay, kena! Selamat pagi semua. Bangun! Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Baiklah. Semua. Upin, petang ni kita jumpa Abang Saleh. Assalamualaikum. Abang Saleh. Apa lagi budak-budak ni? Waalaikumsalam. Tengok ni. Ha? Korang nak jual ni? Boleh kan? Boleh. Tapi nak post macam mana? Kena post. Kau ingat niaga internet ni kat sini je? Satu dunia tau. Kenalah bungkus elok-elok. Ha? Macam ni boleh? Hah? Bagus. Apa ni? Tutup botol. Boleh buat main. Hai, setakat tutup botol ni bersepah kat kedai mutu tu tau. Percuma lagi. Tapi kalau kau hias bagi cantik, lainlah cerita. Baru boleh jual. Macam ni. Cantik tak? Oh. Pinjam pen boleh? Nak? RM2. Bang, layan-layan kita orang ni macam mana? Fikirlah sendiri. Apa? Tu, Abang Saleh kata layang-layang ni kena bungkus elok-elok. Baru boleh post. Bungkus macam mana? Entah. Dia kata fikirlah sendiri. Kau tinggalkanlah kat sini. Nanti Atuk fikirkan. Atuk buat cantik-cantik tau. Nanti boleh jual. Satu dunia. Ish, biar betul. Untunglah Atuk. Boleh dibincangkan? Amboi. Nak lukis apa Kau dah siap ke main? Dah. Ni Kawan-kawan, mau pergi mana? nak jumpa Abang Saleh. Oh, Abang Saleh pergi gerai angka mutu. Mari kita pergi sana. Tunggu nak ikut. Abang. Bang. Cantik pun. Baru boleh jual. Senang nak post. Kau pula? Mana? Hush, muka kita lah. Muka korang? Laku ke? Mestilah. Kita orang kan comel. Betul. Yelah. Sini. Tengok ni. Wah, apa ni bang? Inilah laman web. Kat sinilah kau jual barang-barang tu. Saya mau jual juga. Kau nak jual apa? Pantun. 2, 3. Sini bukan tempat jual pantun. Alah. Abang, gambar kita orang sekali. Senyum.
Nak letak nama apa ni? Layang-layang Upin dan Ipin. Amboi. Nama korang je. Bukan layang-layang Tok Dalang ke? Sama je. Pandailah kau. Barang kau pula? CP Mael. Semua nama korang je. Perasan. Kita orang ikut abang. Cari, jemari, salin. Internet kat Geram Mutu ni baguslah. Laju. Klik sini. Sini. Siap. Siap pun. Wah. Cantiklah bang. Pandai abang buat. Sekarang kita tunggu. Tunggu apa? Tunggu orang beli. Abang, dah ada orang beli barang kita orang. Tak ada. Itulah. Peniaga ni bukan senang. Kita jual murah. RM2. Mana boleh? Rugi. Jadi macam mana? Kita buat langkah promosi. Dah ke bang? Dah mula. Dah mula. Action. Orangnya hari ni. Serunya. Ipin, mari kita main layang-layang. Jom. Dah siap. Senang je. Kawan-kawan nak? Tempahlah sekarang. Hanya dengan satu klik di laman web kami www.budakdurianruntuh.com. Cut. Mael, kau pula. Bang, nak tengok? Tengok ni. Jalanlah. Yeay, Main menang. Seronok kan? Belilah CP Mael sekarang. Klik di sini. Pandailah abang buat. Tengok orang lah. Terima kasih ya bang. Wah, banyaknya. Hui, laku CP aku. Ada lagi? CP lagi? Kayalah. Apa ni bang? CP je yang laku. Ish, apa pula abang? Suka hati dia orang lah nak beli apa. Jom. Kita baliklah. Tunggulah. Nanti mesti ada. Wah, orang ni pesan 100 layang-layang. Ada ke 100 layang-layang? Laku tu. Layang-layang laku. Ya? Atuk buat. Mestilah laku. Orang tu nak 100 layang-layang. Ada ke? Ish, banyaknya. Atuk buat sikit aja. Macam mana ni? Atuk buatlah lagi. Bolehlah tu. Bolehlah. Tak sabar ni nak hantar barang. Tak sabar. Aku dah kira dah. Untung banyak. Nanti kita nak beli apa Dah sampai. Abang, kenapa pergi bank? Kata nak pos barang. Korang tak nak duit ke? Nak. Sebelum pos barang, kita kenalah tengok duit dah masuk ke belum.
Banyaknya. Inilah duit yang kita orang dapat. Jual on time. Online. Mari akak simpan duit tu. Alah, Kak. Kita orang nak beli. Guna ni. Inilah yang kita orang nak. Macam Milson punya. Duit tu bagi akak simpan. Ui, boleh beli macam-macam. Ya. Dengan kad tu, kau boleh beli barang setakat RM50 je. Faham? Aku 50, campur duit kau 50. Dah. Banyak. Duit ni untuk belanja sebulan. Guna elok-elok. Beli apa yang patut je. Yelah, terima kasih. Sayang akak. Duit tu bagi akak. Cepat. Nah. Kalau korang tak jimat, akak ambil balik kad tu. Akak boleh tahu korang beli apa. Yelah, Kak. Duit korang akak simpan dalam bank. Kalau dah ada duit simpanan, senang. Bila-bila masa pun boleh gunakan. Kak, kita orang nak beli aiskrim. Cepat, Uping. Jaga kad tu. Jangan hilang. Yelah. Adik manis kuku kelapa. Hari ni aku nak makan apa? Sedapnya bau. Abang Saleh. Nah, ayam goreng. Oh, untuk abang ke? Tak, abang tolong jualkan dekat internet. Apa ni? Kau ingat pasar ke? Alah bang, tak boleh ke? RM2 je. Memang tak boleh. Abang Saleh, main. Geng. Kita orang ada ni. Wah. Aku pun ada. Bagus kan? Berniaga online? Bagus. Main, jom beli aiskrim. Jom. Boleh makan dengan ayam goreng. Betul-betul. Hai, budak-budak ni. Geramnya! Aduh! Terima kasih pada semua yang sentiasa bersama. Hadiah kepada kita semua. Teman-teman luar biasa. Berdua. Betul. Episod 2. Dugaan. Kawan-kawan, nak dengar lagi tak? Nak? Cerita ni pasal hari pertama kita orang puasa. Kak Ros, sarapan tak ada ke? Hai, hari ni kan puasa. Mana ada sarapan? Habis tu, tak boleh makan ke?
Yelah, kenalah tunggu waktu berbuka. Tak apalah, kita pergi main dululah. Jangan main kat tengah panas tau. Tahulah Kak, ingat kita orang ni budak kecil ke? Macam-macam. Itulah Raju. Sebab kamulah kita kalah. Mana ada? Kamulah bersangat. Kita menang. Ui, penatnya. Hauslah pula. Sebab korang menang, mari saya belanja korang minum. Baik, bos. Kamu berdoa kan? Puasa. Puasa. Alah, tak apa. Orang tak tahu. Betul. Tak boleh. Lu punya Tuhan tahu. Nanti ya, lu punya Tuhan malah. Mana boleh main-main. Banyak betul. Betul. Lu kena puasa sampai habis. Yelah. Memang betul. Kita semua baliklah. Jangan lupa, besok main lagi. Okey. Bye-bye. Jom, Meme. Kesian Raju kan? Kak Ros, dah boleh makan ke? Belum. Lama lagi. Habis tu Kak, nak buat apa lagi? Dah lapar ni. Haus. Akak ada beli buku baru. Ada atas meja tu. Buku baru? Ayam. Ayam? Wah, sedapnya ayam goreng. Aku cek dulu. Mana Haji? Haji ke India lah. Wah. JUS. Jus oren. Aku punya. Apa tu? Aku nak tengok. Tak boleh. Kita buka betul lah. Alah, aku dah dapat ayam goreng. Dah lah. Tepi, ni aku punya. Mana ada? Aku dapat dulu. Aku punya. Ipin! Jangan gaduh! Tamatlah kau ni. Semua kau nak. Dah tidur dah. Tadi bising. Aman sikit dunia. Lama tau nak tunggu waktu berbuka. Letih sampai tertidur. Betul.
susah. Tapi tiba-tiba je dah nak raya. Kejap je puasa. Apa? Kawan Upin kan, dia puasa 1 hari dapat RM1. Jadi kan Opa? Faham-fahamlah Opa. Tapi... Ya. Apa? Ada kawan Upin kan Opa? Dia kan puasa setengah hari je. Boleh ke Opa? Memang boleh. Tapi budak baik kena puasa penuh. Kan lagi bagus, dapat banyak pahala. Boleh masuk syurga, kan? Oh, kita ni budak baik lah Opa. Iyalah, cucu-cucu Opa memang baik. Jadi, kenalah puasa ikhlas. Jangan puasa untuk duit. Kau ni, alamak, silap. Pa, esok mungkin raya. Ya ke? Kalau begitu, Opa rasa elok kita mula masak ketupat sekarang. Jom. Kak, esok raya. Akak nak masak apa nanti? Nak ayam goreng. Rendang, nak ayam rendang. Korang nak makan ayam? Pergilah tangkap. No problem. Korang buat apa tu? Kita orang tengah cari... tak puasa. Aku puasa setengah hari je. Eleh, Opa aku kata puasa macam korang ni tak dapat pahala. Betul tu, betul? Dapat pahala? Untuk apa? Untuk masuk syurga lah. Itu pun tak tahu. Kau lah habiskan. Tak nak. Aku puasa. Aku nak masuk syurga juga. Mulai esok, aku nak puasa penuh. Tapi esok mungkin raya. Dah lambat dah. Kesian. Kenapa? Tak ada apa-apa. Kita orang nak tangkap ayam. Oh, kalau saya tolong tangkap, besok boleh makan banyak-banyakkah? Boleh. Okey. Ini lampu. Tak mau kah? Tak boleh. La 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 la. Harum wangi, cantik berseri. Hari ni aku nak makan kari. Ayam. Budak-budak ni tak kuasa aku. Woi! Pasang lampu, woi! Hui, cahayalah! Kamu tak apa-apa? Opa! Cepat tangkap dia, Opa! Cepat tangkap! Apa pasal korang kejar ayam ni? Tadi, Kak Ros kata dia nak masak ayam. Lah, Opa dah beli dah.
Ini ayam siapa? Ayam akulah. Alah, mana kau pergi lembu? Petang tu, kita orang geram dengan Kak Ros. Geram. Tapi malam tu, Kak Ros kata esok dah raya. Kita orang seronok sangat. Seronok sangat. Episod 6, Hari Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puasa. Hui, banyaklah pahala mak dengan abah. Kalau macam tu, mestilah diorang dapat masuk syurga kan, Opah? Iyalah tu, Cu. Betul. Macam itulah pagi raya kita orang. Seronok. Dapat baju baru. Lepas tu, kita orang pergi sembahyang raya. Habis sembahyang, kita orang pergi kubur. Balik rumah je, kita orang dapat duit raya. Besar. Warna biru. Kan, Ipin kan? Betul. Suka tak cerita kita orang? Nak dengar lagi? Suka. Tapi tak mau dengar lagi. Yelah, sudah lapar ni. Boleh makan sekarang kah? Nanti. Kak Ros belum panggil lagi. Betul. Duduk. Ayuh, pasal kita. Fizi, kau dapat banyak duit raya tak? Oh, yo. Mana duit korang? Belanjalah saya nanti. Tak boleh. Aku nak beli robot. Kedekutlah kamu ni. Tak apa, Raju. Nanti aku belanja. Upin, Ipin. Ajak kawan-kawan tu makan. Ayam. Jom. Aku belanja sekarang. Oh dah, belanjalah konon. Tipu aja. Duduk. Makanlah kenyang-kenyang. Upin, ambil ketupat tu. Sedap. Saya nak lagi satu. Jack. Lepas ni kita beraya ke rumah Pak Mail dengan Tok Dalang nak tak? Nak.
Nak je datang beraya. Alah, Tok Dalang tu. Lagi. Tak nak buka pintu. Ish, kedekutnya. Yalah, payah bahit. Ish. Budak-budak tak baik cakap macam tu. Kita pergi beraya untuk bersalam, minta maaf, bukan untuk duit. Tapi kalau kita dapat duit, alhamdulillah. Korang semua yang ada buat dosa dengan siapa-siapa, baik pergi minta maaf. Opa, kita orang nak pergi dah. Nak salam? Terima kasih, Opa. Terima kasih, Opa. Opa nampak cantik hari ni. Nampak berseri-seri. Terima kasih, Opa. Selamat Hari Raya. Aku dapat duit. Tahun depan, rajin-rajinlah puasa lagi. Ya? Yelah, Opa. Fizi janji nak puasa penuh tahun depan. Ihsan pun. Ihsan nak duit raya. Tunjuklah. Kau dapat berapa ringgit? Ipin. Puasa tak mati kan? Betul. Tak mati pun. Opa, kita orang seronok dapat puasa penuh. Baru best raya. Fizi, Sen. Kalau tahun depan tak puasa penuh, nanti tak boleh raya. Jomlah, kita pergi beraya, jom. Kita pergi minta maaf kat semua orang. Betul. Jom. Abang Salih. Nak salam? Tak kuasa aku. Alah, Abang Salih. Nak salam. Bolehlah, Abang Salih. Hari ni kan hari raya. Yelah. Jangan buat lagi. Minta maaf tu. Kami janji tak buat lagi. Selamat Hari Raya, Kak. Selamat Hari Raya. Hari Raya. kami berdua. Betul. Episod 3. Nikmat. Nak tahu apa jadi seterusnya? Nak.
nak kejutkan aku? Ha? Betul. Sedapnya bau. Upin, bangun. Cepat bangun. Banyaknya makanan. Sedapnya. Opa, dah boleh makan ke, Opa? Boleh ke? Hei, jangan sentuh. Tak boleh lagi. Kita kena tunggu maghrib. Sekarang pergi mandi dulu. Alah, bila nak makan ni? Laparnya. Entahlah, tersiksa perut kita kan, Upin kan? Mandi tu jangan minum air. Alah, Kak Rosni. Semuanya tak boleh. Macam tahu-tahu je. Nak minum sikit je. Hei, korang tengok apa tu? Ni tengah tunggu azan maghrib. Tak pernah pun korang tunggu azan? Alah, Kak ni. Bising Macam dah tak tahu. Dah. Jom. Dah nak buka dah ni. Nyam. Nah. Banyaknya kau punya. Laparlah. Dah boleh buka dah. Yeay, dah boleh makan. Nanti. Baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Pendeknya. Ini doa orang lapar. Baca betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amalna wa ala rizkika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Minum air dulu. Makan kurma ni. Nanti. Alah, Kak, apa lagi? Alah, Kak. Dah. Ish, Ros. Suka mengacau adik kau. Nah. Akak bagi lagi satu. Makan pelan-pelan tau. Jangan gelojoh. Sedapnya makan. Leganya dah habis puasa. Esok kena puasa lagi. Bukan 1 hari je ke? Bukan sayang. 1 bulan. Kalau macam ni, matilah. Opah nak siap sekarang. Nak ke surau sembahyang tarawih. Nak ikut? Pergi siap cepat. Dah tidur? Kesian cucu-cucu aku. Keletihan. Baru 1 hari berpuasa. Tak apa. Opah pergilah. Biar harus jaga diorang. Yelah. Opah pergi dulu ya. Baik, Opah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Banyak betul kita orang makan malam tu. Sedap. Kan Ipin? Sedap. Itu baru hari pertama kita orang puasa.
Hai, saya Upin. Yang ini adik saya Iin. Hai, ini kisah kami berdua. Betul-betul-betul? Episod 4. Tarawih. Lepas berbuka hari pertama tu, kita orang tertidur. Tak pergi surau pula tu. Ish. Tapi hari kedua, kita orang tertidur juga. Ish, kau ni jangan nak bagi tahu. Esoknya kita pergi kan Ipin kan? Betul. Mana akak ni lambatnya? Kak Ros, cepatlah. Kita orang nak pergi sembahyang tawari je ni. Kejap! Oh loh, bersolidlah tu. Betul. Apa? Sembahyang tawari ni apa? Ish, terawih. Sembahyang terawih ni ada bulan puasa aja. Siapa rajin buat, banyak pahala puasa dia. Faham? Oh, macam tu. Lawa lah, Kak. Lawa lah. Macam Tuan Puteri Kayangan. Ish, Lari, Tuan Puteri marah. kamu berdua jangan buat bising masa di surau nanti. Ya? Baik, Opa. Kalau korang bising, jaga korang. Jom. Dah nak masuk waktu ni. Alah. Wah, ramai orang. Ipin! Hai! Sinilah. Visi dengan nisan penaga. 1, 2, 3. Wah, banyaknya duit. Kayalah kau. Itulah. Aku satu hari puasa dapat RM1. Apa sah kita tak dapat pun, Ipin? Alah, dah lah kita puasa penuh. Korang puasa penuh? Aku puasa setengah hari je. Best dapat makan. Boleh ke macam tu? Dah lah. Jom kita main. Okey, tali light dulu. Light, tali, light, tali, Jadi balik. Mana boleh macam ni? Kau kena kasih aku lari dululah. Dah lah lari lembab. Kejaplah. Lama lagi Kupin. Shh. Masa sembahyang, mana boleh cakap? Atuk ni tak sembahyang ke? Alah, sembahyang sunat aja. Habis orang lain sembahyang? Ayo, dosa. Ish, budak-budak ni. Dah. Jangan kacau. Pergi main tempat lain. Nak main. Tayo. Oi, kau dah tak nak main ke? Aku main seorang-seorang lah. Bosanlah main ni. Asyik aku je yang jadi. Penatlah macam ni. Habis tu, kita nak main apa? Kita main...
Teruk, kita orang kena hentam dengan Kak Ros semalam tu. Teruk. Lepas malam tu, kita orang dah tak main dah. Kita orang sembahyang betul-betul. Betul?